Anwar Ibrahim kena bayar RM50,000 kepada Yusof Rota. Kepada mereka yang tidak pernah dengar tentang Yusof Rota, beliau merupakan bekas pembantu kepada Anwar. Yusof mendakwa bahawa Anwar telah membuat gangguan seksual terhadap beliau. Dalam proses saman sivil yang telah berlangsung sejak tahun 2021, Anwar Ibrahim telah merujuk 8 persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan. Antaranya, sama ada Perdana Menteri mempunyai imuniti daripada tindakan saman. Pada awalnya, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan tersebut. Lalu Anwar terus membuat rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Tapi pada saat akhir, Anwar telah menarik balik rayuan yang dibuat. Maka mahkamah membuat keputusan bahawa Anwar perlu membayar kos RM50,000 kepada pihak lawan. Bayangkan, tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri cuba mendapatkan imuniti daripada mahkamah. Najib pun tak pernah minta imuniti. Selain dari isu imuniti, Anwar juga telah menukar peguam sebanyak 3 kali dan mohon penangguhan. Ini memberikan gambaran seolah-olah Anwar sedang berada dalam ketakutan kerana kebenaran semakin menghampiri. Kalau benar Anwar tidak membuat gangguan seksual terhadap Yusof Rota, anda rasa apakah sebabnya Anwar menangguhkan perbicaraan dan cuba minta imuniti daripada mahkamah?